Mana boleh macam ni pakcik? Pakcik mana boleh letak batu macam ni kat kereta saya? Tak ada. Masalah sekarang, kau blocking orang. Kereta aku tak boleh nak keluar. Jadi aku terpaksa lah buat macam ni. Aku nak pergi kerja. Takkan aku dah berapa kali horn kau. Tapi kau... Tak ada. Aduh pakcik, mana boleh? Saya lupa je. Saya dah lambat pergi kerja. Itu lupa masalah kau. Takkan kau lupa kau saya terlupa nak letak. Nak jadi masalah. Saya terlupa nak letak nombor telefon. Tak ada, sekarang aku nak pergi kerja. Kau kena fikir juga. Aku nak pergi kerja macam mana? Takkan aku nak tunggu kau. Kau sampai sekarang pun baru kau tak keluarkan kereta kau. Macam mana? Siapa nak ganti saya ni, cik? Aduh, cik. Tak ada mana rosak mana pun. Aduh, dah bengkok. Saya baru beli sebulan ni kereta ni, cik. Itu masalah kau, bukan salah aku. Sekarang masalah yang kau blocking aku, bukan aku blocking kau. Aduh. Aku nak pergi kerja. Kau daripada 6 pagi aku hon. Nombor telefon pun kau tak letak. Kau tarik handbrake. Macam mana kau parking kereta? Macam mana nak parking kereta biar betul-betul. Ni saya kau dah tahu kau dah blocking orang. Janganlah tarik handbrake. Lepas lagi lah tu. Ni saya nak kena report ni. Kau letak. Sekarang pakcik nak bayar macam ni? Saya nak kena report lagi. Kalau kau nak report, kau report lah. Ada masa aku nak bayar dia. Aduh, bukan salah aku, salah kau. Tak boleh je macam ni, cik.